Hai, ayam masak kicap. Tuh, sedap kan? Kita goreng ayam yang dah dilumur dengan garam dan kunyit. Goreng separuh masak. Goreng juga kentang. Tu daun kari 4 sekawan. Bawang putih halia yang di blender. Lepas tu ada barang hiasan, taruh daun salam, oyster sauce sikit. Kemudian tu kicap manis itu black pepper and sugar. Masukkan ayam yang telah kita goreng and air sikit. Tu kicap bangau. And garam sikit je lah. Lepas tu barang hiasan. Masukkan cili-cilian, tomato, kentang yang digoreng tadi. Kita renihkan sebentar. Lepas tu last bawang Holland, bawang goreng. Siap untuk dihidangkan. Selamat cuba. Dadah.